Arwah ayah ada jual tanah kepada seorang lama dah, tapi nama masih ayah milik pun tidak tahu tinggal di mana tuang yang beli atau masih hidup ke sudah mati. Apa perlu saya buat? Sudah semak pejabat tanah. Urusan tengah masih tidak selesai tanah tersebut. Baik. Orang yang beli tak tahu duduk di mana. Dia gini, bila kita tak tahu duduk di mana, dia kena jadi wakaf, tawakuh dulu, kena terhenti dulu. Kalau kita serah kepada lawyer lebih mudah. Lawyer akan uruskan, peguam akan uruskan. Nak cari orang, kita cari guna-guna sangat. Tak, biar lawyer itu akan buat satu surat, tak, daripada surat lawyer untuk cari pembeli dia. Kerana bila sudah dibeli, walaupun nama kita, hak orang dah. Banyak berlaku sekarang. Dia dah jual, nama tak tukar lagi. Anak-anak ambil ke dia. Makan haram sampai mati. Nah, banyak itu. Itu pasal ayah sudah jual, anak-anak pun tahu sudah jual, tapi belum tukar nama. Dalam hukum undang-undang dunia, pemilik nama dalam geran. Undang-undang Allah yang sudah membeli. Kena jaga baik. Takut pada Allah, serah tanah tu korang. Walaupun nama ayah kita. Kerana kita dah dapat maklumat, memang dah bayar dah. Kena serah orang. Itu banyak berlaku dalam masyarakat, dia tak serah. Anak-anak pakai ambil dan jual. Makan haram. Yang kedua, amanah. Ini banyak berlaku. Okey. Ayah amanahkan kepada seorang adik. Abang lah contoh hak sulung. Okey. Tanah tu. Adik-adik kecil lagi. Semua sekolah rendah apa. Abang seorang je umur 24 tahun masa tu. Ayah pun letak nama dia pada geran tanah. Contoh. Atau nama pemilik harta. Bukan dapat ke dia. Amanah saja. Penjaga amanah. Bang, dia pergi mahkamah. Dia pergi jual, tukar nama jadi hak dia. Boleh berlaku. Adik-adik lain tak boleh kunda. Adik lain pergi minta, dia buat balah, buat apa. Itu berlaku. Tak? Dia blok nombor apa semua. Dia ada adik-adik dia. Makan haram. Nampak? Nak pakai tu punya WhatsApp? S70. Konti gila. Faham lagi? Nak ke dunia sangat. Betul tak? Nak dunia ambil lah. Lamborghini, Ferrari. Kau ambil. Tak ada masalah. Janji halal. Jangan ambil harta adik-adik kita. Betul tak? Jangan. Mu nak jolly, nak smart, nak apa. Nak pakai Ferrari ke, nak pakai apa benda Mercedes ke apa. Kau andamu. Halal. Betul tak? Motosikal RM500. Beli tak bayar. Haram. Sampai kiamat. Padahal motor buruk beli dengan abang. Tak bayar. Lari. Abang minta duit buat balah. Makan haram tu. Harta orang. Betul tak? Nak joli. Tak apa. Halal. Nah. Ni tak ada piti nak berlagak. Orang lain.